Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana masih dipanjangkan umur. Ada belaka ya, tak ada yang meninggal ya, alhamdulillah. Di mananya masih ada peluang untuk tadabbur Al-Quran. Ya? Tak apalah. Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau kau meninggal, kita sebut apa? Innalillah ke? Ya, kena ubah tu. Yang sebut innalillah dah. Yang sebut innalillah tu keluarga waris. Keluarga waris. Asabahum musibah, bersiapa yang dapat musibah, yang dapat musibah tu keluarga waris lah. Jadi dia sebut innalillah dan juga minta ampun. Kita ni terus minta ampun je lah. Kalau kita dengar meninggal, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afuhu wa'anhu. Sebut dekat dalam, tak apa. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'anha. Kena doa panjang-panjang, tak apalah. Ya, dan kita sebut biasa innalillah dah berpuluh tahun kan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau dalam WhatsApp tu penuh. Yang paling malang sekali tambah pula dengan Al-Fatihah. Lagi malang. Ya, Nabi akan data je. Kan? Sebab tak ada dalam tu, tak ada dicontohkan oleh ahli syurga. Tahu ahli syurga? Tidak ada dicontohkan oleh ahli syurga. Siapa ahli syurga tu? Nabi dan sahabat. Awal-awal lagi dah pelik dah. Dah 20 tahun dan dah dekat nak mati dah. Memang sebut innalillah. Tiba-tiba ustaz kata tak boleh, tak sebut yang lain pula. Company je kan. Ada benda beberapa perkara nak ubah ya. Walaupun kita dah buat beratus tahun mungkin. Kita baca ni dulu. Ayat 108 ya. Tajuk dia teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dulu sikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman wa qad dhalla sawa'as sabila. Kita terjemah dulu, nanti kita baca ya. Nak am ke au tu? Am ya? Am? Mana dia? Atau turiduna? Kamu meminta kemohon? Sama je kan? Minta antas alu. Sesungguhnya kamu memohon, sungguhnya meminta kan? Meminta. Kamu memohon untuk, sungguhnya meminta. Itu pun kamu berkehendak. Rasulakum, rasul-rasul kamu, kama
seperti mana su'ila diminta oleh Musa, Nabi Musa, min qabl, daripada sebelum ini. Wa man yatabaddal, dan siapa yang yatabaddal, mengganti, badal, kita panggil haji badal kan. Lalu kita sebut bahasa Arab ni, kita lupa ya. Mengganti al-kufra, kekufuran, bil iman, dengan iman. Aqad, maka sesungguhnya, dhalla, sesat. Sesungguhnya, macam mana nak tulis tu? Telah sesat. Sawa as-sabil, sesat dari jalan-jalan yang lurus. Baik, kalau ayat yang sebelum itu, ayat 107, Tuhan kata, tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain dari Allah. Baik. Ini ayat ini pula Allah menceritakan tentang, masih lagi menceritakan tentang perangai Bani Israel. Perangai Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa. Setelah ditunjukkan pengajaran dan sebagainya, namun mereka masih lagi berlebih-lebih meminta benda-benda yang tak masuk akal. Di antara permintaan daripada ini Allah sebut, atau kamu memohon, iaitu meminta rasul-rasul kamu seperti mana diminta oleh Musa daripada sebelumnya. Apa contoh kaum Musa minta pada Nabi Musa? Contoh yang permintaan yang melampau. Dia dah selamat, contoh kan, dia dah selamat daripada Fir'aun. Kemudian minta apa? Ayat sebelum tu ada. Minta, wahai Musa, bagilah peluang kepada kami untuk buat berhala. Macam tu. Dia jalan-jalan, dia nampak berhala, lalu selera dia pun naik. Macam kita lah, lalu dekat kedai makan ada bau musangking pula, king crab macam tu kan. Lalu mau orang tengah-tengah goreng ikan masin, selera pun terbit. Macam tu lah dia tengok berhala, terus selera dia naik. Padahal Nabi Musa ada dengan dia tu. Terus dia tanya Nabi Musa, bolehkah kami nak buat berhala macam ni? Macam tu. Satu pertanyaan yang menyakitkan hati kepada Nabi Musa. Kemudian termasuk permintaan, di antara permintaannya pada minta makanan dari langit. Yang keduanya minta nak tengok Allah. Kalau betul Tuhan yang bagilah kami tengok dia. Jadi permintaan itu permintaan yang menyakitkan hati. Namun banyak permintaan yang Allah makbulkan, di antaranya hidangan langit itu. Sungguh Tuhan turunkan hidangan dari langit untuk Bani Israel. Kita tak pernah turun di langit makanan tu, siap masak, berasap ya. Iaitu apa nama? Ikan apa tadi? Bukan. Itu yang disesat daripada plastik itu. Selepas itu ada lagi dia minta hidangan, surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu mana hidangan lah. Turun hidangan dari langit yang siap masak, berasap je, iaitu ikan panggang. Wah, sedap tuan-tuan. Kita tak rasa kan. Bani Israel sampai ke tahap itu. Allah bagi dia. Tapi sampai sekarang,
malangnya mereka akhirnya dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi kita ni mudah-mudahan apa yang nikmat Allah bagi tidak menjadikan kita ini makin jauh daripada Tuhan. Sebab kita tak logik lah kalau kita tak nak beriman dengan Allah. Apa nama tu? Allah surah Ma'idah juga. Allah sebut ya. Kita buka surah Ma'idah. Ayat 54, ayat 84. Wa ma lana la nu'minu. Jumpa tak? Jumpa kan? Baca seorang. Kan ngantuk kan tak baca ni? Ramai ni volunteer. Muka surat 122. Baca. Tak kira lah siapa. Boleh suruh bacakan tunduk. Baca tu. Siapa tadi? Suara tu. Seorang baca, seorang terjemah. Terjemah ada? Tidak ada sebab dan tidak ada sebab bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran Al-Quran yang datang kepada kami. Padahal kami ingin dengan sepenuh harapan agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam surga bersama-sama orang Islam. Boleh faham tak? Kalau tak terang pun faham kan? Mudah faham. Al-Quran ni sebenarnya mudah faham. Nak dengan tak nak je. Tidaklah patut ke atas kami tidak beriman kepada Allah dan apa yang datang kebenaran dari Allah. Maknanya, tidak patutlah kita ni tak beriman dengan Allah dan Rasul. Sebab kebenaran itu datang dari Allah dan Rasul. Kebenaran itu datang dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang datang dari Al-Quran itu semuanya benar belaka. Tak boleh ragu walaupun satu huruf. Yang datang dari Nabi pun, dari hadis-hadis yang sahih macam tu juga. Tak boleh ragu walaupun satu hadis. Jadi tak patutlah kita tidak beriman dengan Allah daripada kebenaran itu, sedangkan kita wa natma'u. Apa makna natma'u? Kita pun sebut tamak. Kalau saya tanya, adakah kita semua ini sangat berkehendak untuk masuk syurga Allah? Sangat berkehendak untuk masuk syurga Allah, betul ke tidak? Betul lah kan? Mana susah apa nak sebut kan? Macam tak nak ya. Kita nak masuk syurga. Sangat nak tahu kami sangat-sangat tinggi harapan untuk masuk syurga Allah. Kemudiannya bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita ni tinggi tak harapan kita nak bersama dengan para-para Nabi? Tinggi, betul. Jadi tak patutlah kita tak beriman dengan Allah dan Rasul.
Tak patutlah kalau saya kata yang ini datang dari Nabi, yang ini datang dari manusia biasa, kemudian kita ikut yang manusia biasa, tak ikut Nabi. Tak patut. Kemudian pula orang yang berdakwah mengajak kepada Nabi, dituduh pula sebagai macam-macam lah. Sesat lah, wahabi lah, ekstrim lah, itulah inilah. Lagi pula. Sedangkan bila kita tanya, dia sangat menginginkan syurga. Sangat menginginkan untuk bersama-sama dengan para rasul. Jadi tak logik. Ya, kalau banyak tanya macam ni, Israel lah betul kita ni ragu-ragu, tak logik. Jadi kalau kita pilih benda yang Allah marah juga, bermakna itu adalah kitalah yang menempah azab. Na'udzubillah. Kita mohon mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Ya. Baik. Wa may yatabadal kufra, dan barang siapa yang ingin menggantikan kekufuran dengan iman. Jadi Bani Israel ni, dia bukan nak bunuh sangat orang. Kita tengok diganaskan di Palestin, dibunuh orang semua. Tempat lain dibunuh tak? Dia tak bunuh pun. Okey je. Bahkan boleh berkawan lagi. Macam negara kita kan, boleh pemimpin negara Islam sendiri, kebanyakannya termasuklah negara kita, berunding lagi dengan Donald Trump. Padahal dia tahu Donald Trump telah penyangak besar negara dunia. Dia lah pembunuh sebenar kanak-kanak yang di Palestin dan negara-negara lain. Donald Trump ke daripada Perancis, Presiden Eropah, negara-negara yang keturunan Yahudi dan Nasrani ini, mereka lah jadi perompak ataupun pembunuh sebenar dalam dunia. Kita boleh unding balik lagi. Boleh berunding perniagaan, ya, tapi tak boleh berunding lebih daripada itu sehingga kita mempercayai dia. Kalau kita berunding berniaga tak apa, sebab berniaga ni dia ada perjanjian-perjanjian. Kau beli barang aku beli barang kau, macam tu. Tapi kalau mempercayai atau apa lagi meletakkan dia itu sebagai pelindung, kan? Berlindung dengan Amerika untuk keselamatan negara contohnya. Itu sudah jadi syirik kepada Allah. Tugas kita ini sebagai mak bapak, tinggi lagi sebagai Tok Empat, sebagai YB, tinggi lagi sebagai ahli parlimen, tinggi lagi sebagai Perdana Menteri, menteri-menteri. Tugas utama ni untuk apa? Jaga apa? Kita mak bapak, tugas utama kita untuk anak-anak kita, jaga dia daripada apa? Jaga daripada lapar ke? Jaga jangan buat jahat ke? Ke macam mana? Jaga supaya dia jangan melakukan yang pertama sekali, syirik kepada Allah. Kalau tak syirik, selamatlah. Berapa ramai kita sebagai lead, ketua, tak kira mak bapak ke, ketua UIB ke, apa semua, Tok Empat ke, Perdana Menteri, menteri-menteri ke, presiden ke, yang menjaga rakyat dia, anak-anak dia, supaya jangan syirik. Bahkan kadang-kadang bawa lah pada kesyirikan. Na'udzubillah. Benda ni saya cakap terang-terang ni. Kalau ceramah di masjid, susah ni. Ya, susah sebut. Pergi dengar ceramah di masjid. Ada ustaz sebut macam tu? Tak ada. Saya sendiri pun kalau ceramah di masjid pun susah nak sebut. Tapi kadang-kadang tersasul juga, tersyasyul. Ya. Tak, benda tu sangat penting untuk menyelamatkan manusia. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi. Cuba buka lagi surah Al-Maidah. Ya. Surah Maidah lagi. Bukan Al-Maidah, Al-An'am. Itu senang cari. Surah Al-An'am, ayat yang mula-mula sekali, ayat pertama. Sebelah tu je, 2-3 gelas sebelah tu. Baca seorang. Bacalah boleh-boleh ni apa ni? Saya tak tahu nak panggil. Boleh baca? Tak pandai? Baca terjemah je dia nanti. Orang lain baca. Sebelah ke? Baca ayat. Belakang ke?
Nah. Baca ayat pertama. Tu dia. Baca terima. Tu dia. Kita kena ingat ayat ni, ayat pertama surah Al-An'am ni, Allah jadikan langit-langit dan bumi. Kemudian Tuhan sebut wa ma ja'ala az-zulumat. Dan di langit di bumi ini, kehidupan kita ni Allah jadi dua benda je. Betul tak? Apa dia? Kegelapan dan cahaya. Tu je. Hakikatnya kita hidup ni, kita kaya ke miskin ke susah ke senang, ada pangkat tak ada pangkat, apa semua pun, apa pun keadaan kita kena pilih dua benda je, bukan susah pun. Bukannya Tuhan bagi ada 5, 6, kamu kena pilih satu untuk kamu ke syurga. Tak. Tuhan bagi dua pilihan je. Satu kegelapan, satu cahaya. Jadi kita nak pilih yang mana? Cahaya. Susah ke? Mustahil susah. Mustahil susah. Tinggal lagi yang jadi susah tu sebab kita, nafsu kita sangat cenderung kepada dunia, dan hati kita ada kesombongan seperti jin, iblis dan juga Yahudi. Itu je. Kalau nak cahaya, senang je. Carilah Al-Quran dan sunnah Nabi. Carilah Nabi, carilah Al-Quran, cari Allah, cari Rasul. Kalau nak kegelapan pun lagi mudah. Tak payah buat apa, carilah dunia tu. Lekakanlah diri sendiri untuk dunia. Maka akan jumpalah kegelapan. Az-zulumat itu makna yang lebih spesifik ialah kesyirikan. Zalim. Zulumat maknanya kesyirikan. Syirik kepada Allah. Ya. Dan orang kafir itu dengan Tuhannya sangat apa tu? Suka menyamakan dengan benda yang lain. Bukannya tolak Tuhan, tak. Bukan tak beriman dengan Tuhan. Tapi menyamakan Tuhan dengan benda yang lain. Mana ragu-ragulah. Orang pergi kat kubur kan. Pergi semayang kat kubur. Sedangkan itu larangan yang keras dari Rasul. Minta doa kat kubur. Minta Tok Wali dalam kubur tu konon-konon tolong sampai kepada Allah. Bukan dia tak beriman dengan Allah. Dia beriman. Tapi tak sepenuhnya. Dia letakkan perantaraan. Sedangkan firman Allah dalam Quran, aku ni sangat hampir dengan kamu. Udu'uni. Berdoalah kepada aku. Tuhan tak pernah suruh kamu berdoalah pada ahli kubur tu. Suruh ahli kubur tu sampai ke aku. Tak ada. Udu'uni astajib lakum. Kamu doa, aku pasti akan terima. Tuan-tuan yakin tak tentang doa ni. Tapi jangan leka dia berdoa je. Kecil lain tak buat pula. Ya. Ambil yang aula, wajib. Doa, mesti doa lah sebab Nabi berdoa. Satu contoh dalam Al-Quran, Allah suruh kita berdoa. Ambil contoh daripada Nabi Zakaria dan juga Nabi Yaqub dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Di antara doa Nabi Zakaria dia dah tua kan. Dia minta dapat anak. Lama dia kahwin tak dapat anak. Dia sentiasa berdoa pada Allah supaya dia dikurniakan seorang anak. Dan dia doa berpuluh tahun. Kalau tak silap 90 tahun dia berdoa. Ke 60 tahun gitulah. Lama dia berdoa. Bukan setahun dua ataupun sebulan dua, tak. Berpuluh tahun. Dan nada doanya adalah sama je. Makna dia apa? Tidak ada pun sedikit rasa keluh. Kadang-kadang kita mengakulah kan, saya sendiri berdoa, bila Tuhan nak makbul ni? Ada terlintas tu. Lama dah aku berdoa tapi tak makbul-makbul macam ni kehidupan aku.
Kan? Ini tak boleh. Sebab Allah dah janji dah. Kalau kamu berdoa kepada aku akan makbulkan. Tidak ada huruf lain tu. Ud'uni astajib lakum. Tidak ada waw ataf ke huruf jar ke, tak ada. Kamu berdoa kepada aku terima, aku makbulkan. Cumanya Allah ni kan maha bijaksana. Jadi dia nak makbulkan untuk hamba dia tu, dia yang buat kita ni, dia tahulah. Kalau aku makbulkan sekarang melompat orang ni, kata dia. Kan, masuk kolam dia. Kan? Boleh. Lama-lama Allah tengok, tak boleh di dunia, Allah makbulkan di akhirat. Okey lah, lagi baik. Pasal kita kehidupan kita nak cari akhirat. Yang kita kena yakin, Allah pasti akan makbulkan. Nabi Zakaria minta dapat anak. Akhirnya Allah bagi seorang anak yang nama dia siapa? Yahya. Dan Allah sentiasa uji lagi Nabi Zakaria ni. Anak dia besar saja, dia mati dibunuh pula. Dibelah badan kan. Anak dah lah seorang, lambat dapat. Tentulah sayang, betul tak? Kita lah anak seorang. Macam berbau ni kes Zara Khairina ni, anak dah besar macam tu, baru nak besar, tengah sayang, tiba-tiba mati dia pula, sangat tragis. Mati, nak cakap pun tak reti lah tuan-tuan, pelik lah. Ya. Kalau sebelum ni kita orang Melayu ni, kita kenal perempuan ni seorang yang lemah lembut, yang penyabar. Tiba-tiba berlaku macam ni, lagi teruk pada orang lelaki. Ya. Jadi suami-suami kalau rumah tu nak tukar mesin basuh besar sikit tu, tu hati-hatilah. Ya. Tak boleh percaya dah sekarang ni. Ya. Dia boleh sampai gitu, kita pun tak nak cakap dah. Yang lain-lain tu lagi bertambah pula dengan ketidakadilan dan sebagainya. Jadi bayangkan si ibu ni tadi, tentulah sedih sehingga sanggup gali semula anak dia. Dia izinkan gali semula anak aku. Ya, yang lain tu Allah Alam lah. Kalau betul lah masuk dalam mesin basuh, kita pun tak tahu, cuma tengok dalam handphone ni pun Allah Alam lah. Tapi apa-apa pun dia telah mati dibunuh sampai ke tahap itu. Jadi Nabi Zakaria itulah dapat anak seorang, sangat sayang. Bila dewasa dilantik jadi Nabi, mati dibelah pula. Itu juga Asma bin Abu Bakar As-Siddiq yang dikandung anak itu. Dia dalam keadaan 8 bulan kalau tak silap, dah sarat dah. Hari-hari dia pergi bagi makan, bawa susu, bawa makanan kepada ayah dia dan Rasulullah ketika bersembunyi di gua untuk berhijrah ke Madinah tu kan. Itu dalam keadaan dia mengandung. Lahir anak itu, buah nama Abdullah. Bila besar, mati kena salib. Ya, kena salib kan, kena ikat gitu. Tengah panas tu. Dan Asma pun datang beranak dia tanpa menangis pun. Ni subhanallah kan. Itu maknanya iman. Dia tak ambil kegelapan, dia ambil cahaya. Pergi depan anak dia, wahai Abdullah, kata dia. Wahai anakku, kata dia. Ada lagi orang lain yang lebih teruk daripada kamu. Kamu ni cuma kena salib je. Iaitu Yahya bin Zakaria. Dia dibelah dua badannya. Jadi kamu kena sabar dalam hal ini. Tu kita ibu sekarang ada tak macam tu? Entahlah kan. Meraung, Allah aku. Kan? Inilah apa nama perbezaan iman yang paling sangat baik pada zaman itu, iaitu zaman Rasulullah dan para sahabat dibandingkan dengan kita akhir zaman ini. Sebab itu pahala bagi kita akhir zaman ini, kalau beriman dengan Allah, jauh lebih besar daripada sahabat-sahabat. Ada hadis kan, Nabi pun sebut, kalau orang sekarang mati syahid, 70 kali lebih besar pahala pada sahabat yang mati syahid. Pasal apa tahu dah, Tuhan tahu akhir zaman ni, nak cari orang yang berjihad untuk Islam tu, macam hampir-hampir tak ada. Jangankan kata nak berjihad, kita buka kelas tadabbur je. Orang lelakinya hampir-hampir tak ada. Macam dah meninggal semua. Habis tadabbur hidup. Betul? Tak ada. Kan?
Itu pun kelas tadabbur. Belum lagi ada suruhan jihad. Itulah. Tapi kita teruskanlah nak buat macam mana kan. Yang kita ni pun, yang saya ni pun belum tentu lagi. Walaupun bercakap tentang jihad apa semua, tentang sabar apa semua, belum lagi diuji. Kalau uji, takut-takut saya lagi dulu. Ya. Tu. Baik, kemudian habis tadi ya? Jadi tadi ayat dari Al-An'am ni, tu dia. Pengajaran dia apa dia? Iaitulah ini bukan ya? Mana saya sebut tadi? Dah biar? Baik, kemudian kekufuran dengan iman. Jadi tujuan orang Yahudi, dia bukan nak bunuh orang Islam sangat. Yang Yahudi ni bunuh di Palestin sebab iman orang Palestin itu kuat. Dia tak lari pun. Suruh pindah tak nak. Medegi sungguh. So dia mempertahankan keimanan dia. Subhanallah. Manalah dunia ini masih ada lagi keimanan yang hebat. Macam zaman Rasulullah dulu. Tapi sedikitlah. Nun di Palestin. Kecil je. Yang di luar ni macam kita ni orang Melayu, Islam Melayu ni dibunuh tak? Tak. Dia okey je. Macam ni juga sebut. Presiden Netanyahu, bapa Yahudi tu, dia pernah hina orang Islam seluruh dunia dengan kalimah apa? Ingat tak? Tak ingat je. Ya. Dia hina apa? Dia kata orang Islam ini ibarat seekor anjing, kata. Ia akan kembali pada tuannya apabila dia lapar. Ingat tak? Bukan lama pun, baru lagi awal tahun dulu. Dia bercakap seantero dunia. Orang Islam ni ibarat anjing. Ia akan kembali pada tuannya bila dia lapar. Ketika kes boykot dulu kan. Nak boykot orang Yahudi lah. Apa Netanyahu cakap? Dia cakap macam tu lah. Tak apalah dia boykot. Tapi besok dia akan kembali pada tuannya bila dia lapar. Dia kata kita anjing. Tapi orang Islam okey je. Kan? Orang Islam yang ada dekat Haramain ke, kat Mekah ke, Madinah ke, Qatar ke, Emirates ke, Indonesia ke, Malaysia ke, dengar tu okey, tak ada masalah. Tak sensitif. Betul tak? Lepas tu, kita ni cuma boleh buat, nak mengamuk pun, lagi dah pula orang kata gila. Tak? Jadi elakkan barang-barang Yahudi ni. Tambah kali rokok, contohnya rokok tu memang dah confirm clear dah. Berapa ramai orang lelaki yang boleh berhenti serokok? Tak boleh. Walaupun dipanggil anjing oleh Netanyahu. Rokok tu RM18 sekotak tu. Kalau hisap sekotak sehari, kalau hisap bensin lah, orang pedas semua banyak duit, dia tak hisap rokok pucuk ni. Dia rokok hisap rokok dan hil bensin kan. RM18 sekotak. RM20 sekotak. Sebulan dah berapa kalau sekotak? Kalau 2 kotak. Barang-barang lain lagi. Perempuan pula. Kita tengok alat-alat make up kita. Nama pun dah. Apa nama tu? Tempat selalu perempuan pergi tu. Johnson. Watson. Nama pun Watson. Johnson ke Watson saya pun tak faham. Watson. Nama pun dah Watson dah. Nama orang Yahudi. Kita teruji. Kita banyak orang perempuan sebut apa, betul tak? Beli tempat lain tak okey, Watson ni dia baik. Betul kan? Minuman pada Yahudi buat, Fanta ke, Coca-Cola ke, kita ni agak dah beratus tahun minum benda tu, rasa minum yang lain tak syok, nak itu juga. Nescafe ke, sedap sangat benda tu. Milo ke, dah ketagih ke, tak tahulah. Ya, nampak? Setakat mana kita boleh uji sendiri, tak payah orang lain uji. Kita boleh uji sendiri keadaan kita. Macam mana kita nak, yang itu benda kecil lah, meninggalkan produk-produk dia. Sebab kita beli akan mengayakan dia. Kan? Okey, tu tinggalkanlah.
Baik, jadi orang Yahudi ni dia bukan nak bunuh orang Islam, dia nak ialah dhalla sawa, dia nak sesat orang Islam, tu je. Tu dia. Dia tengok negara Islam tu dah sesat, dah okey, dah tak ikut dah Islam sepenuhnya, hanya ambil sebahagian-sebahagian, dah jadi perangai macam perangai Yahudi Nasrani juga, dia pun senyum, ya okey. Kamu nak semayang lah, bagi penuh itu masjid, tak apa. Ya. Semayang tak apa. Tapi buat muamalat, akhlak, akidah, ideologi, mesti ikut aku, kata dia. Sebab yang bawa masuk ke syurga nanti ialah ideologi itu, iaitu akidah itu. Kalau kita ideologi akidah kita rosak, kita semayang lah pun, fawailul lil musallin, kata Allah. Yang semayang masuk neraka, yang baca Quran masuk neraka, yang puasa masuk neraka. Ada dalil kan? Orang yang akidah dia benar, tak ada masuk neraka. Yang semayang, fawailul lil musallin. Yang puasa pula Nabi sebut hanya dapat lapar dan dahaga, pahala tak ada. Yang baca Quran pula, Quran dia baca, tapi Quran laknat dia balik. Pasal apa? Dia hanya baca, tapi tak mau faham. Quran kan, laknat dia balik. Semua ni ada dalilah hadis-hadis Nabi dan Al-Quran itu sendiri. Tapi orang yang benar akidahnya, menolak semua fahaman-fahaman yang bukan dari Islam, orang ini confirm akan bersama dengan Nabi dan para sahabat. Mudah tak? Tak mudah tuan ya. Nak jaga benda tu. Ni kita yang belajar Quran, baca Quran tadabbur ni, kita berasalah. Tapi baru bagi orang yang jauh dari Quran ni, dia tak rasa, dia kata dia okey je. Dia tengok sembahyang, puasa okey dah. Padahal zaman Nabi dulu, jangan kata sembahyang puasa, orang yang berjihad pun ada yang tak lulus. Yang mati syahid pun ada yang tak lulus. Jadi dia nak itu je, nak sesatkan orang beriman. Baik, itu satu lagi, saya nak ulas sikit. Kita ni bulan merdeka, bulan 8 kan. Tak tahulah tuan-tuan, tapi bagi saya lah jadi peribadi, tak pernah pun rasa merdeka ni. Kan? Nak kata merdeka macam mana ya tak? Dulu British diajak kita, bukan baru, Portugis, British, Jepun, campur-campur lah. Hampir 500 tahun, bukan 5 hari, 500 tahun. Maknanya berapa generasi tu? 5 generasi. Katalah abad yang pertama tu ramai lagi para ulama, masjid banyak. Masa tu baru tumbangnya kerajaan Islam dunia, termasuklah Empire Islam Melaka, Empire Islam Kedah, Empire Islam Kampuchea, Empire Islam Filipina, Empire Islam Patani. Masa tu dan ulama ni ramai. Kemudian satu abad pertama tu okey, yang kedua tu ulama-ulama ni bunuh, masjid-masjid diroboh. Ribuan masjid diroboh, tapi semua sejarah ini ditutup rapat supaya orang Melayu tak tahu. Jadi kalau dah 500 tahun, maknanya orang-orang yang terbaik ini dah tak ada, tinggal dia punya saki-baki kita ni lah. Bila British nak tinggalkan kita, dia tak tinggal macam tu. Dia dah siap didik dah. Anak-anak didik dia dari kalangan orang Melayu yang hidungnya sepet. Tapi fikrahnya British juga. Bila tinggalkan Melayu, okey, nak dia pastikan yang jadi pemerintah selepas dia ialah orang didikkan dia yang belajar di London, belajar di Eropah. Dan dia akan pastikan Islam ni tak diambil 100%, hanya ambil sebahagian-sebahagian sahaja. Nikah kahwin ikut Islam, puasa ikut Islam, muamalat kebanyakannya tak ikut Islam, perniagaan tak ikut Islam. Tahu kan? Banyak benda tak ikut, pemerintahan lagi lah pula. Memang tak ada langsung lah cara Islamnya. Diganti dengan sistem yang lain, iaitu demokrasi. Akhirnya kita, yang saya sebut seulang lagi, iaitu kita sesat macam Bani Israel dulu sesat. Bani Israel sesat 40 tahun di Padang Tih, Palestin itu, tak jumpa jalan keluar. Sedangkan jalan keluar ada depan dia, paran mata dia. Tapi pasal kedegilan dia tak nak terima hukum Allah, dia bantai merayau tiap-tiap hari, tak jumpa jalan keluar. 40 tahun yang berpusing situ. Padahal jalan keluar ada. Nabi Musa ikut jadi Nabi Musa, nescaya Allah buka kalah, jumpalah jalan keluar. Kita ni sejak 500 tahun sampai sekarang belajar dia nak menyelesaikan masalah.
masalah makin bertambah. Termasuk yang terbaru ini, terbunuhnya orang yang dibuli. Buli ini bukan baru. Saya dulu sekolah pun kena buli juga. Sebulan, orientasi pertama sebulan sekolah tu memang kena buli. Tak boleh tidur. Kena baring, kena takut-takutkan. Kena, kalau jumpa orang senior ni, kena tabik. Tu. Kena tabiknya tu. Tak tabik sekarang, kena denda. Saya ingat lagi masa tu. Buli. Tapi buli tu, ialah, yang berlaku ni pula sekolah menengah agama kan. Agama. Kalau kena ke tahfiz tu, lama dah tahfiz ni, lingkup. Tu. Jadi kita belajar tentang masalah sosial, masalah buli, masalah penagih, masalah macam-macam masalah. Makin lama makin teruk, masalah perpecahan. Orang Melayu makin berpecah, parti Melayu semakin banyak bertambah. Tak jumpa jalan keluar. Kalau Yahudi sesat 40 tahun, kita ni dah lama dah berlega. Sedangkan jalan keluar tu ada depan mata. Ni, Al-Quran ni. Tapi hanya dibaca, dipertandingkan, dibuat majlis-majlis, bahkan Al-Quran ditinggalkan, seluruhnya yang dibaca Yasin je. Ada persatuan Yasin. Ini ada ke? Tinggal hati pula ya, sorry lah. Tak ada kan? Persatuan Yasin, apa nama tu? Persatuan Yasin 7 Mubin. Kan, 7 Mubin. Mana pula datang 7 Mubin ni? Siap dengan seragam dia. Jadi Al-Quran ni jadi macam elit. Elit. Macam satu kita panggil event lah, event. Bila ada event tu, nampak peruntukan YB sikit, kita pun buat asyura ke, buat makanan sikit. Panggil orang membaca Yasin ni, beramai-ramai. Yasin. Ada nama-nama dia, saya pun tak tahu lah. Kan? Dia baca tu. Sampailah kita tua. Kemudian kita mati. Tuan-tuan fikir tak ni? Ya. Fikrah kita kena ubah balik pada zaman Asma' bin Abu Bakar yang punya semangat. Pada perempuannya punya semangat yang tinggi. Punya kekuatan yang dalaman yang kuat. Bukan nak berseronok je. Bukan. Tangguhkan seronok. Boleh seronok tapi jangan lebih-lebih. Nak seronok tunggu kat syurga. Keseronokan yang tidak ada tolak bandingnya. Subhanallah. Ya? Kita kena ada itu. Natma'u. Tamaklah untuk mencari keseronokan di syurga. Baik, ayat dia ni. Yang ke 109. Habis, tak sempat ni. Wadda kasirun. Apa ada? Apa dia? Cakap betul-betul. Ramai jadi macam mana ya? Waddun. Ramai dari kalangan ahli kitab ya. Dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab di mana Israel lah ya. Kalau Yahudi ni bangsa Bani Israel. Yahudi adalah agama. Kalau nak kutuk Yahudi, sebut Yahudi. Yahudi laknatullah, jangan kutuk Bani Israel. Sebab Nabi Musa tu Bani Israel, bangsa Bani Israel, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Ya. Kalangan ahli kitab, law yaraddukum, menginginkan, yaraddukum, memalingkan mereka min ba'di, daripada selepas kamu beriman. Kufaran menjadi kufur. Hasadan min indi anfusihim, kerana
hasad dengki. Min indi anfusihim, dari sisi anfusihim, diri-diri mereka. Min ba'di ma, selepas, daripada selepas, dari selepas ma tabayyana, nyata bagi kamu, nyata bagi mereka, tunggu juga, kebenaran. Kan? Fa'fu, maka afu, maafkan. Wasfahu, dan berlapang dada lah. Hatta, hingga ya'ti, Allah mendatangkan ya'ti Allah, hingga Allah mendatangkan bi amrihi, perintah ketetapannya. Innallah, sesungguhnya Allah siapa tu? Oh, ingat saya tadi bunyi sama. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu qadirun, maha berkuasa. Ni sebut tadi ya. Kebanyakan ramai ahli kitab itu dia nak memalingkan kamu semula, balik semula supaya jadi kufur. Itu tujuan utama Bani Israel dan Yahudi. Dan itu juga tujuan kamu orang kafir. Dia nak tengok kita ni balik kufur balik, supaya sama-sama kafir macam dia. Ya. Tu. Baik, kita baca sikit. Muka surat 281 tu, ayat 109 tu. Keinginan kaum Yahudi, ya. Muka surat 282. Kupasan ayat, Allah ingin menceritakan apakah keinginan dan rancangan golongan Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam. Mereka kalau mahu, kalau boleh nak orang beriman dan Allah itu meninggalkan agama mereka dan menjadi kafir. Itu je. Sebab itu bukan tujuan utama Yahudi ni nak bunuh Islam, tak. Iaitu mengkafirkan mereka. Ini kerana sifat dengki yang lahir daripada akhlak buruk mereka serta tidak suka melihat kaum muslimin hidup dalam kebahagiaan yang dipenuhi dengan cahaya keimanan. Dia hati tengok kita ni beriman, berakhlak yang baik, dia hati. Dia nak supaya kita jahat macam dia juga. Ya. Inilah penyakit zaman berzaman Bani Israel yang tidak suka orang lain mendapat lebih daripada mereka. Bila kita ni, kalau kita ada hati ni nak jaga ni, bukan senang nak jaga. Tapi kalau kita faham, kita boleh berlapang dada. Kita hidup berjiran sama kawan, kita tengok kawan kita lebih. Kan? Lebih. Kita tengok kehidupan dia lebih, rumah dia lawa, lebih, duit pun lebih. Anak lebih, kita pun begitu tak dapat anak dan sebagainya. Jangan ada hati. Pasal apa? Kalau dia rezeki lebih, anak lebih, apa-apalah yang Allah beri kelebihan daripada dia, lebih dari kita, siapa yang bagi? Ya Allah yang bagi. Bermakna kalau kita iri hati, kita iri hati dengan siapa sebenarnya? Dengan Allah. Itu hakikat dia. Yang dia bagi lebih tu Allah bagi. Tapi Allah yang maha bijaksana, dia bagi lebih tu untuk diuji. Alhamdulillah Allah tak uji kita. Mungkin Allah tahu kalau kita ni diuji, mungkin kita akan kecundang.
Bila kita iri hati, makna kita iri hati dengan Allah. Inilah perangai Bani Israel. Bani Melayu banyak tak macam tu? Anak di Felda ni kan agak-agak macam mana kehidupan di Felda. Kan dekat-dekat kan. Tengok sebelahnya belah. Di rumah orang. Kalau perempuan dilarang ya. Jangan tu sangat berdekatan sama orang. Mata merayau. Ada. Itu kalau gelak lebih tu berkurang tu. Tengok lansi tu. Lansi aku tak macam ni. Lawa lansi ni. Beli kat mana? Tengok amari dia. Dia diam je masa tu. Balik rumah kan suami dia kena. Suami dia kena pula. Kan? Jadi tak payah hati. Supaya itu cara untuk kita menyenangkan hati. Kalau kita tak ada hati, tak ada rasa apa pada orang lain, kita senang hati. Okey, kita baca Quran pun tenang. Kita nak buat kerja pun tenang. Tak ada nak mikir orang lain. Kalau kita mikir orang lain, memang sesak lah. Kan? Sesak lah. Jadi motifnya, itu semua datang dari Allah. Kalau kita marah ke kita hari hati, kita hari hati pada Allah. Fokus yang itu. Di sisi Allah itu ada khazanah yang tidak terhingga. Kalau Tuhan tak bagi kita kehebatan, kelebihan di dunia, Allah pasti akan bagi di akhirat. Baik, kemudian Allah SWT memberitahu dah hamba-hambanya terdendam yang disimpan oleh musuh-musuh mereka. Allah merintahkan untuk memaafkan dan meninggalkan kesalahan mereka. Begitulah Allah mengajar kita menghadapi orang hasad. Disuruh maafkan dan berlapang dadalah dengan mereka. Jangan dibalas kedengkian dengan kedengkian, keburukan dengan keburukan, tapi balas dengan kebaikan dan sikap yang positif. Dengki ni, hati ni boleh tak? Ada tempat yang boleh. Tapi tak ada pula orang yang dengki macam tu. Tengok orang tu datang kelas tadabbur tiap minggu, aku dia rasa dengki. Aku pun nak juga. Tu okey. Tu dengki yang baik. Tengok orang tu rajin dengki semayang, baca Quran, aku pun nak lah. Jadi apa aku ni? Hati aku tengok orang tu. Tu tak apa. Tapi tak ramai pula dengki macam tu. Ya. Nak layan dengki yang itu. Tu tak ada masalah. Baik. Baik, kita habiskan ni. Lau yaruddukum min ba'di imanikum kufaran hasadan, kerana hasad, dengki yang sisi tadilah. Ya. Min indi anfusihim, dari sisi mereka sendiri. Dalam hati mereka ada hasad, dengki itu. Sebab kalau peringkat dunia betul kan, Bani Israel Yahudi ni dia dengki sungguh. Nasrani, orang putih, dia dengki pasal apa? Tuhan buat dah. Semua negara Islam dekat dunia ini, seperti yang saya sebut dulu, semuanya ada khazanah kekayaan yang sangat banyak. Tuan tahu tak? Bekalan berlian dunia ini, 65% daripada bekalan berlian, intan berlian dunia datang dari negara Islam. Datang dari mana? Negara Islam tu. Intan berlian, minyak tahu tak intan berlian? Ini pakai intan je tahu, tapi tak tahu asal-usul. Datang daripada di antara negaranya ialah Kongo. Negara-negara Afrika yang sangat miskin. Negara dia khazanah sangat kaya intan berlian. Tapi kalau tengok anak-anak kecil hinggap lalat, sepah macam tu. Kalau tuan-tuan pergi ke negara tu, ya Allah miskinnya lah. Tapi negara itu punya kekayaan intan berlian, membekalkan intan berlian 65% dunia. Semua kekayaan itu diambil oleh, sekarang ni Afrika ni, yang paling tu Perancis lah. Negara-negara Eropah, dia lombong tu semua. Kemudian hasil masuk dia ambil. Kemudian dia bela sekumpulan yang kaya-kaya kat situ. Kemudian dia buat adu domba. Sebab tu kita tengok di Afrika, ramainya lari pemberontak. Orang putih juga, orang Yahudi Bani Israel, Yahudi dan Nasrani juga yang menghasut supaya memberontak dan dibekalkan senjata dengan orang putih beli senjata daripada hasil negara mereka sendiri. Dan mereka pun berperang dalam negara sendiri sesama mereka. Seluruh Afrika itu mempunyai hasil masul yang sangat besar
untuk sumbangan dunia. Termasuk yang baru ni Burkina Faso kan. Dia beranilah Ibrahim apa tu. Sekarang tengok perubahan negara dia. Dia belanjakan 200 trilion lebih untuk membangunkan negara dia. Dia berhentikan penjajah Perancis pada mengambil emas di negara dia. Emas ni bukan sikit tuan-tuan. Kalau tengok dia merombong emas tu, dia korek tanah tu, emas saja dalam tu. Baik tu negara-negara Yahudi dan Nasrani ni tidak ada hasil apa-apa, tapi mereka sangat kaya. Betul tak? Tak ada hasil apa-apa. Australia ke Amerika ke Eropah ke, tak ada hasil. Ada buat Apple. Apple masam sokah yang tak kita ni. Tu je. Berapa sangat nilai dia. Yang ada pun gandum. Adalah sikit di Venezuela, minyak sikit itu Venezuela, bukan ya. Adalah sikit-sikit. Tapi negara Islam tengok. Kongo, Tanzania, Sudan, seluruhlah negara Afrika, benua Afrika tu punya hasil mahsul yang cukup besar. Termasuk negara kita, ada apa dia? Yang terbaru ni. Dulu ada emas yang sangat banyak di Rauk. Bila dah nak ada habis, berarti tinggalkan kita, konon-konon bagi merdeka. Sekarang ni timbul satu lagi, apa dia? REE, kan? REE ni satu galian yang juga sangat besar nilai dalam negara kita. Banyak di Kedah, di Sembilan, Pahang, Terengganu. Ya, sekarang ni berunding pula dengan mereka, nak jual pada mereka. Itu malah cerita lah, cerita politik. Tapi macam menjual khazanah negara. Kita tak dapat apa-apa nanti. Macam kita lah, duduk di Puchong, duduk di Pelangai, dikelilingi oleh hutan balak yang sangat tinggi nilainya. Tapi orang kampung dapat tak hasil balak tu? Tak dapat. Sebatang kita pergi belah ke dah tangkap lah. Kita buat macam tu, tebang sebatang, belah sendiri, dah kena tangkap. Mereka menguasai itu. Itulah sebenarnya mereka sebab hasad dengki tadi. Kita orang Islam ni masih lemah dari segi kefahaman tu akidah itu. Itu Afrika. Ni kalau tuan-tuan kaji, baca maklumat-maklumat, kalau rajin lah. Ni handphone ni ada apa nama ni, bahan dalam ni. Termasuk nuklear, termasuk apa, platinum apa nama tu, yang mahal-mahal tu. Api, macam di Eropah tu, dibekalkan api tu daripada nuklear. Apa dia nama dia, handphone ni dalam ni ada benda-benda yang mahal yang diambil daripada Afrika. Nuklear ni banyak Afrika. Eropah ambil benda tu, negara dia ada bekalan api yang cukup mewah. Sedangkan Afrika yang hasil daripada situ, negaranya bergelap, tak ada pun api. Jalan raya pun teruk. Allah bagi negara Islam kekayaan emas, intan, belian, minyak, REE, semua sekali, nuklear apa semua. Bahan-bahan nak buat benda-benda canggih-canggih ni, komputer, laptop, semua datang dari negara-negara Islam. Kalau tak ada bahan tu tak boleh buat. Ya. Ini. Jadi maknanya kita akan ambil pengajaran. Bila umat Islam meninggalkan Al-Quran, walaupun hanya sekadar baca saja, mereka sebenarnya sudah meninggalkan Al-Quran, maka Allah menghinakan kita. Menghinakan umat Islam. Mereka tak pandang orang Islam ni. Mereka hanya pandang sebagai alat untuk mengkayakan diri mereka sendiri. Sebab itu kita kena, walaupun kita ni sedikit macam ni kan, tak tahulah. Tapi tak apalah. Sebarkanlah dakwah. Ya. Yang lebih itu Allah yang berkuasa. Bukan kita yang berdakwah ni sebenarnya ramai. Sampai masanya nanti, orang semakin lama semakin pandai, semakin cerdik, semakin sedar, lalu Allah akan berikan pertolongan. Sebab ada janji Tuhan bahawa Yahudi ini, Nasrani ini, mereka akan dikalahkan oleh orang Islam. Cuma masanya belum sampai. Mungkin lambat lagi lah. Mungkin 1000 tahun lagi. Sebab Islam itu akan menang bila kuasa besar ni lemah. Kita tengok China, negeri China masih kuat. Rusia masih kuat. Amerika masih kuat.
Eropah masih kuat. Jadi kita ada satu fasa lagi. Ada 2 fasa lagi. Kita ada 5 fasa kan. Kalau di ini, kita di fasa yang keempat. Maknanya mereka masih kuat. Jadi panjang lagi perjalanan kita. Kan? Tu. Baik, sebab itu akhir sekali itu pun Allah sebut setelah tabayyana lahumul haqq, setelah mereka tahu dah kebenaran. Ya, orang Yahudi ni, Bani Israel ni, dia tahu dah kebenaran tapi dia buat juga. Maknanya bukan hanya hasad yang ada dalam hati mereka, bahkan keegoan. Kita, kalau kita tahu kebenaran dalam Al-Quran dan kita mengaku itu benar, tapi kita langgar juga, serupalah macam Yahudi, walaupun Bani Melayu. Dia bukan soal bangsa, soal manusia jasad dia, tapi ideologi itu, perangai itu. Fa'fu, maka maafkanlah. Wasfahu, dan lapang dadalah sekiranya datang perintah Allah. Apa dia perintah Allah itu? Itu perintah untuk melawan mereka. Mana perintah itu lama dah ini, zaman Rasulullah. Selagi masa itu, orang kafir ke orang Yahudi buat macam-macam, selagi tak datang perintah Allah untuk melawan, untuk berjihad, mereka kena bersabar dan berlapang dada. Kemudian datang perintah. Akhirnya, Yahudi yang ramai di Madinah itu, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khairuzah itu, dihalau oleh orang Islam, Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Akhirnya, Madinah itu kosong daripada orang Yahudi. Sampai sekarang, orang Yahudi masih dengki. Mereka nak tawan Madinah. Madinah adalah hak kami, kata dia. Sampai sekarang, ya, sebab dia pernah tinggal di sana dulu, di Madinah. Jadi orang yang hebat, berniaga. Tapi bila Islam datang, akhirnya mereka dihalau, dibunuh dan dihalau. Itu yang berterabur seluruh dunia tu, berkumpul di Palestin. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa ke atas tiap sesuatu. Jadi jangan bimbanglah. Kalau kita pegang Allah yang maha berkuasa, kita kena latih hati kita supaya jangan bimbang. Jangan bimbang sangat tentang dunia kemusnahan dan sebagainya. Kejahatan Yahudi Bani Israel. Kita buat apa yang Allah perintah. Kan? Sebab itu, akhir sekali, bila kita nak tanamkan akidah ini, dia bermula daripada, sebab untuk kuat, akidah mesti benar. Kemudian baru ibadah. Kalau akidah tak okey, macam mana? Islam ni 3 kan? 1, saya ulang lagi. Apa dia? Ibadah, akidah, dah sebut dah. Akidah yang pertama, yang kedua, ibadah, yang ketiga, apa dia? Akhlak. Itu. Jadi akidah ni, akhir sekali lah tutup ni. Kita kan ada anak-anak kan, kita ada satu pendidikan akidah yang kita boleh buat hari-hari. Saya nak tanyalah, kalau kita ada anak, hantar dia sekolah, ataupun hantar kerja lah. Alung lah kita kata alung anak kita tu. Macam kita hantar anak sekolah kan, kita dah salam semua tu, kita biasa sebut apa? Belajar elok kan? Belajar baik. Kalau anak kita bekerja, belajar baik, jaga diri. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Belajar baik ataupun jaga diri sebut. Jaga diri tu biasalah kan? Jaga diri baik. Saya nak tanya, kita ni mampu jaga diri kita? Kita tak mampu. Anta waliyyin fid dunya wal akhirah, itu doa kita. Engkau lah ya Allah pelindung aku di dunia dan di akhirat. Pelindung yang boleh jaga diri kita ni hanya Allah. Maka kita kena ubah dah. Kalau kita hantar anak kita, Alung, belajar betul-betul. Moga Allah menjaga Alung. Mana paling sesuai? Suruh dia jaga diri ataupun kita minta Allah jaga anak kita? Minta Allah jaga. Dah puluh tahun dah kita bila tak tengok Al-Quran, tengok sirah, kita tak perasan kan? Tak masuk pun nilai akidah dalam diri anak kita. Bila kita cakap macam tu,
jaga diri, anak dia pun okey, jaga diri. Setakat mandi, bersihkan badan, jagalah tu, jaga makan kan. Tapi selebih dia tu tak mampu. Kita bawa kereta berhati-hati. Tapi kalau Allah nak datangkan musibah, orang nak langgar kita. Ya. Jadi semuanya Allah jaga. Kita terapkan nilai akidah tu hari-hari sebut anak kita. Sebutkan daripada kecil kita anak sekolah, Long, belajar baik-baik, moga Allah menjaga Long. Macam tu. Bila anak kita dengar hari-hari, itu nilai akidah yang masuk dalam jiwa dia. Lama-lama dia terdidik dengan sendiri, langsung ataupun tak langsung. Allah akan jaga aku, Allah akan jaga aku. Kita sebagai ibu bapa pun, kita juga, kita sebut, kita pun akan terdidik dengan nilai akidah tu. Berapa ratus tahun dah kita tersilap, betul tak? Ya. Sebab itu sangat perlu kita rujuk semula pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Memang tak ada lah tu kan. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.